Mari ya, mari ya. Oh, kata nak healing duduk rumah buah. Mari ya. Ya. Main ke apa dia lagu ni? Mu ingat aku ni budak-budak kau bawa aku main sini? Aku ada kan nak pergi makan-makan, jalan tepi-tepi pantai, healing. Lagu tu mupuh ya. Nak healing beli. Tak boleh ya ni. Apa main ni kan? Baru hilang stres. Kita main. Lajokmu ni. Oh, loh. Dah mu sebab salah. Duduk di rumah pun kata. Buah aku bawa mari jalan mu kata. Jalan ke mana abang bawa aku tempat gini-gini ni? Bukan tempat aku ni. Kalau nak bawa aku bawa pergi patah. Nak rayak kamu. Pergi makan kepuk-kepuk kau. Beratmu. Mu cari healing habis piti semua. Apa duk gini ni? Buat gila duk congok di panah. Kalau mu healing habis piti semua. Gak mu hari-hari stres. Hari-hari stres. Hari-hari habis piti. Pak piti mu banyak. Mu nak tak mana piti mu banyak tu. Mu nak bawa mati kau piti mu tu. Nanti mu mati aku tanda dengan duit. Mu tahu mana piti aku banyak gak? Mu duk kerja hari tu. Duit ketor, duit sayur, duit gapo mu tak mana piti kau tahu aku. Jolo dah lah piti aku bawa tika hilang semua. Dia lah duk itak duk cari. Lah. Sakit kepala aku main dengan mu ya. Sakit kepala. Mu sakit kepala, aku sakit otak main dengan mu. Cari ubat sakit kepala aku. Ubat masih tak nanti yang duk tu. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam, ya. Oh, lah. Sakit kepala, Dik ni. Tak tahu apa sakit kepala ni yang mari kalau tubik dengan bini, beli barang dengan bini sakit kepala semua je baru dia mari. Okey. Ada dok ubat-ubat sakit kepala dok? Ada. Tengok sini pun besar ni. Dok. Barang-barang, Dik. Barang-barang diskaun nak jual ke sini? Diskaun ada. Ada diskaun? Ada diskaun. Kita ada harga diskaun 10 hingga 30% untuk hari PD, minggu terakhir setiap bulan untuk suplemen yang terpilih. Oh, ni ada ni? Ada. 10 hingga 30? 10 hingga 30%. 30 tu boleh nego tu. Kita juga ada purchase repurchase, iaitu diskaun untuk kalau encik beli barang, kita akan bagi harga barang yang kedua, iaitu suplemen harga lebih murah lah. Lagi murah? Cik, apa cik? Tak ada apa. Nak buat sakit kepala ke? Dok, hilang dah. Hilang sakit kepala. Nak tengok barang-barang tu. Oh, lo habis berhenti farmasi pula. Sana berhenti farmasi dah. Buat apa farmasi? Farmasi Sinazim, tak ni pun